Yang kat bawah ni kita tengok. Okey. Contohnya kat sini had ni macam biasalah. Kejap. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok sini. Ha. Haun. Amun. Un. Dengan Faun. mim. Mim. Mimun. Mimun. Ni sama je. Ni ha berapa harakat? Dua. Mim. Mim. 6. 6 harakat. Ya. Okey, lepas tu tasin. Okey, kita tengok sini. Ta, huruf Ta. taun. Lepas tu sinun Sinun. dengan Mim. mimun. Mimun. Kat sini kita tengok apa harakat ni ta. Oh, Tahara 6. 2. 2. Sin. Assalamualaikum 2. 6. Mim 6. 6. 6. Okey, alright. Lepas tu kita tengok sini. Dekat sini sin nun mati bertemu dengan mim. Apa hukum dia? Ma'al ghunnah. Maknanya idgham berserta dengan Dengung. 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 Jadi, Musafal. dekat sini masa kita masukkan dia tu pun ada kadar dengung. Oh. Dengung. Sama Jadinya juga ni pun. Sama juga sini pun ikhfa pun ada dengung. Dengung. Contoh kat atas ni pasal mim pun ada dengung. Sini masuk Ah, mim ni ada dengung. dengung. So ada Clear, pertambahan clear. lah. Ada pertambahan dia punya harkat tu kan. harga. Contoh Ah, tadi harkat dia katalah harkat alif 2, lam 6 kan, 6. mim 6, 6. ta 2 harkat kan. 2. Kita tambah dengung Tambah lagi ni 2 dua. harkat. Macam gitu. Oh. Dengung ni tambah Okay, 2 okay. harkat. Ini 2, ini 6, ini 6, ini 2 tengah dengung ni. Lepas tu yang Oh. mim, sad ni tak adalah jelas bacaan dia. So ni 6. Kan sama juga kaf 6, 2, 2, 6. Eh, Ikhfa 2 harkat. 2 Kemudian harkat. sad 6 6. harkat. Gitu. Okey. Macam tu Itu. juga cara dia. Satu je Oh, sad yang tu dia. je. Sad je. Oh, oh, Sebab dia oh. hujung. Oh, Dia tak. hujung. Tapi kalau bacaan dia tadi Ustaz tak jelas lagi tadi. Maksudnya macam Kena mana? baca macam mana? Kena baca macam mana? Kol-kolah terus. Kol-kolah terus. Macam biasa. Kalau Macam terus. seolah-olah. Seolah-olah. Ada. Huruf sad. Okey. Kita baca dia seolah-olah dia sebelah dia ada dal yang mati lah. Sebab ejaan Ah, huruf dia. Kita tengok sama-sama. Okey. Kita tengok ejaan huruf dia. Kat sini. Mana huruf sadun? Kat sini. Nampak Sorry. ni? Nampak? Ah, Kita matikan dia. Cuba baca bunyi macam mana. Sod. Macam tu, Ustaz. Macam tu. Sod. Macam tu. Oh. Cuba ganda harkat. Sad. Sod. Okey. Okey. Alright. Okey, clear. Okey, Clear. clear Clear Clear. Cantik. Clear. Cantik. Clear. Clear Satu lagi, semua. satu lagi, Clear. satu lagi, satu lagi hukum yang tidak biasa kita tengok Hmm. pada muqattaah ni. Dia boleh berlaku Uh-uh. satu hukum. Kita tengok kat sini.